Langkawi ni bosan lah, balik-balik aktiviti yang sama je. Siapa yang habak level tu? Dekat Langkawi pun ada go-kart tau, dekat Morak Adventure Park. Lepas tu singgahlah ke komplek Craft Langkawi. Bukan sekadar shopping, tapi korang boleh tengok sendiri hasil tangan orang tempat sambil tambah ilmu pengetahuan. Next, korang boleh explore mangrove Langkawi. Siap singgah tengok ternakan tiram dan nikmati tiram fresh terus dari laut. Dan korang boleh cabar diri naik Langkawi Skycat. Bayangkan korang berada lebih 700 meter dari aras laut. Kalau berani lagi, boleh try Eagle Nest Skywalk Langkawi. Platform kaca setinggi 650 meter, siap boleh baring tengok view. Macam ada brand. Malam pula, korang boleh pilih Sunset Cruise. Makan sambil tengok matahari terbenam memang momen yang susah nak explain. Dan antara pengalaman paling best, horse riding sambil jungle trekking. Lepas tu sambung tepi pantai, memang healing habis. So, kesimpulan dia, Langkawi ni bukan boring. Cuma korang belum explore dia betul-betul lagi. Next, aku share tempat makan best pula.